Sempena Zahira puasa penuh hari ni, walaupun belum habis puasa, kita bagi dia pilih 3 barang yang dia suka. Boleh tengok-tengok dulu. Nak jalan-jalan dulu pun boleh, Zahira. Zahira nak yang tu ke? Okay, dah satu barang. Nak beli pensil pun boleh, buku pun boleh. Dah jalan. Okay, nak pilih apa lagi? Lagi 2 barang. Itu apa tu, Zahira? Kalau Zahira beli tapi Zahira tak tahu macam mana ni? Nak beli yang tu? Okey, 2 barang. Okay. Boleh. Nak beli apa lagi? Buku ada. Facebook ada. Belon-belon pun ada. Nak buku color? Okey. Okay, nak tengok jalan-jalan dulu. Jom tengok lain. Masih boleh tengok lagi. Nanti boleh tolak. Okay, cepat. Tengok kat sana. Mana? Situ. Situ. Nanti kena pilih 3 tau. Kena tolak lagi satu. Nak mana? Yang mana? Ambil. Okey. Boleh tengok lain pula lagi? Ada? Ni ada tabung-tabung. Kat rumah tak ada tabung ke? Ada. Tak balik. Okey, jalan lagi, jalan. Dah apa-apa, Zahira? Cuba jalan terus ada lagi.